Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nuraidah binti Abdul Rahim. Nombor ID saya 960115. Saya merupakan pelajar dari OUM Ipoh Perak. Bagi semester Januari 2025, saya mengambil subjek pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-Kanak HBEC 3103. Saya dari program Sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Topik pembentangan yang ingin saya jelaskan adalah mengenai perbincangan 3 teori perkembangan bahasa. Okey, yang pertama adalah teori nativisme, kedua teori interaksionisme dan ketiga teori behaviorisme. Jadi teori pertama, teori nativisme. Okey, teori ini merupakan salah satu teori dalam perkembangan psikologi dan pendidikan yang menyatakan bahawa kebolehan atau pengetahuan tertentu adalah semula jadi dan bukan semata-mata hasil daripada pengalaman atau pembelajaran. Okey, teori ini juga menekankan bahawa manusia dilahirkan dengan keupayaan semula jadi untuk memperoleh kemahiran tertentu, terutamanya dalam bidang bahasa dan kognitif. Tokoh teori nativisme diperkenalkan oleh Schopenhauer merupakan seorang ahli falsafah Jerman pada tahun 1788 hingga 1860. Okey, dia berpendapat bahawa bayi yang baru lahir itu sebenarnya secara semula jadi memiliki bawaan baik dan buruk. Teori ini juga diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an. Okey, beliau mengemukakan teori ini bahawa manusia dilahirkan dengan keupayaan semula jadi untuk memperoleh bahasa pertama. Dia juga menekankan bahawa keupayaan untuk belajar bahasa ini adalah sesuatu yang semula jadi dan diwarisi secara genetik. Okey. Chomsky juga mengatakan bahawa manusia ni dilahirkan dengan keupayaan dalaman untuk memahami dan menghasilkan bahasa melalui mekanisme yang dikenali. Okey, iaitu Language Acquisition Device (LAD). Okey, ataupun peranti pemerolehan bahasa. Language Acquisition Device iaitu struktur mental atau sistem dalam otak yang membantu kanak-kanak memahami dan menghasilkan bahasa dengan cepat. Contoh seperti tata bahasa dan struktur bahasa. LED ini berfungsi juga seperti persiapan yang telah diprogramkan dalam otak manusia untuk mengenal pasti dan menguraikan pola bahasa yang didengar di sekelilingnya. Tanpa ada LED ini agak mustahil untuk seseorang menguasai bahasa pertama dalam waktu relatif yang singkat dan menguasai sistem bahasa yang kompleks. Okey, contoh LED dalam pemerolehan bahasa ni adalah kanak-kanak mempelajari bahasa tanpa pengajaran formal. Okey, contohnya seorang bayi yang baru lahir dekat negara kita seperti Malaysia ni akan belajar bertutur dalam bahasa Melayu sekiranya ibu bapa atau persekitarannya menggunakan bahasa Melayu. Okey, walaupun tiada sesi pembelajaran rasmi, bayi akan belajar secara semula jadi memahami susunan perkataan dan tata bahasa Melayu dengan hanya mendengar perbualan. Okey, terutamanya perbualan orang dewasa lah, iaitu ibu bapa, pengasuh. Right. Okey, ini adalah tahap penguasaan bahasa Chomsky. Okey, dia mempunyai 5 peringkat. Yang pertama adalah peringkat pralinguistik, iaitu dari lahir hingga 6 bulan. Okey, waktu ini bayi hanya menghasilkan bunyi melalui menangis, menjerit dan dabbling. Okey, manakala peringkat kedua iaitu holofrasa, iaitu 6 hingga 12 bulan. Bayi ini mula menyebut satu perkataan untuk menyampaikan maksud penuh. Contohnya, diorang nak cakap makan, ataupun susu, ataupun main. Mungkin. Okey, lepas tu yang peringkat ketiga pula adalah dua perkataan. Iaitu dari 12 bulan hingga 24 bulan. Okey, pada usia ni, mereka akan mula menggabungkan dua perkataan seperti nak main, ataupun nak makan, nak susu. Peringkat yang keempat ialah peringkat ayat ringkas, iaitu umur 2 hingga 3 tahun. Okey. Waktu ini adalah kanak-kanak mula membentuk ayat yang kompleks walaupun tata bahasa mereka masih tidak sempurna.
Okey, dan terakhir adalah peringkat bahasa dewasa. Itu 4 tahun ke atas. Kanak-kanak boleh menguasai kebanyakan struktur bahasa dan mampu berbual dengan lebih lancar. Teori interaksionisme. Okay, ini teori yang kedua, iaitu satu pendekatan dalam bidang sosiologi dan psikologi yang memfokuskan kepentingan interaksi sosial dalam membentuk identiti, pemahaman dan tingkah laku seseorang. Okay, teori ini juga berasaskan idea bahawa manusia tidak bertindak secara automatik berdasarkan rangsangan luaran semata-mata, tetapi mereka mentafsir dan memberi makna kepada situasi sosial melalui interaksi dengan orang lain. Okay, teori interaksionisme ni mempunyai 3 teori. Okay, iaitu pertama teori fungsional Halliday, iaitu teori ni diperkenalkan oleh Halliday pada tahun 1960-an hingga 1970. Okey, dia mengkaji mengenai perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang sedang berkomunikasi. Okey, beranggapan bahawa bahasa adalah sebagai alat perhubungan antara masyarakat dan sangat mementingkan aspek semantik iaitu makna kata. Okey, pada masa yang sama, pengukuhan bahasa terjadi secara verbal dan non-verbal. Okay. Penggunaan bahasa juga turut menggambarkan fikiran dan emosi penutur. Okay. Ia juga turut memfokuskan kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Okay. Ini bermakna kajian bahasa bukan hanya memfokus pada struktur iaitu betul-betul bahasa. Malah juga terhadap perubahan yang berlaku pada bentuk bahasa semasa seseorang itu berkomunikasi. Terdapat 3 fungsi utama dalam teori fungsional, iaitu pertama adalah menyampaikan idea. Maksudnya seseorang itu berfikir dan berkongsi pandangan serta pendapat dengan orang lain. Okay? Yang kedua, menyampaikan maklumat, iaitu bahasa berkeupayaan menyampaikan maklumat tentang penutur. Manakala dan yang ketiga adalah berkomunikasi dan berinteraksi. Okey, teori yang seterusnya adalah teori kecerdasan pelbagai, iaitu diasaskan oleh Howard Gardner 1983. Okey, seorang profesor dalam bidang pendidikan dan kognitif di Harvard Graduate School of Education. Okey, dia juga memegang jawatan profesor neurologi di Jabatan Perubatan Universiti Boston dan pengarah bersama dalam projek Zero di Harvard. Okey, beliau menjelaskan mengenai teori kecerdasan pelbagai ialah kecerdasan merupakan kebolehan menyelesaikan masalah atau mencipta produk yang akan dihargai oleh sesuatu budaya. Setiap individu mempunyai 9 kebolehan mental yang berasingan atau bebas, iaitu pertama kecerdasan linguistik, kedua kecerdasan matematik, ketiga kecerdasan visual, keempat kecerdasan muzik, kelima kecerdasan kinestetik, keenam kecerdasan interpersonal, ke-8 kecerdasan naturalis dan ke-9 kecerdasan eksistensial. Okey, definisi kecerdasan oleh Gardner ini ialah sebagai tahap keupayaan atau set keupayaan yang membolehkan individu menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk yang mempunyai nilai dalam satu atau lebih budaya. Okey. Dia juga menegaskan persembahan yang cemerlang dalam bidang-bidang tertentu seperti bahasa, muzik, sains, sukan dan daya kepimpinan ialah berasaskan kemahiran tertentu pada peringkat awal kanak-kanak. Okey, perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak banyak melibatkan kecerdasan verbal, interpersonal, intrapersonal. Okey, yang ketiga ialah model interaksi sosial Vygotsky, iaitu merupakan ahli psikologi Rusia berasaskan teori sosial konstruktivisme. Okay, beliau menepukan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan kanak-kanak. Menurut beliau, kemahiran kognitif terjadi daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan persekitaran sosial yang berada di persekitarannya. Ibu bapa, guru, rakan-rakan dan pengasuh merupakan golongan yang paling rapat dengan kanak-kanak. Okay? Terdapat 2 faktor utama dalam perkembangan kanak-kanak, iaitu interaksi sosial dan kemahiran bahasa.
Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif berlaku pada dua peringkat. Iaitu pertama, peringkat sosial. Peringkat ini ialah pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial dengan individu yang lebih berpengalaman. Contohnya seperti ibu bapa, guru dan rakan sebaya yang lebih mahir. Individu yang memperolehi kemahiran dan konsep baru melalui komunikasi, tunjuk ajar dan pemerhatian dalam konteks sosial. Contohnya, seorang kanak-kanak belajar cara menyusun blok dengan bantuan guru atau ibu bapa. Manakala peringkat kedua iaitu peringkat individu, ialah selepas menerima bimbingan dan pengalaman dalam interaksi sosial, individu mula memproses dan memahami konsep tersebut secara dalaman. Iaitu pada tahap ini, pengetahuan yang diperoleh daripada persekitaran diinternalisasi dan menjadi sebahagian daripada pemikiran individu. Misalnya, setelah beberapa kali dibantu, kanak-kanak itu kini boleh menyusun blok sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Elemen utama dalam model interaksi Vygotsky. Yang pertama adalah ZPD, iaitu zon perkembangan proksimal, yang merujuk kepada jurang antara apa yang seseorang boleh lakukan sendiri dan apa yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih berpengalaman. Dalam konteks pendidikan, guru dan rakan sebaya berperanan sebagai pembimbing untuk membantu pelajar mencapai tahap pemahaman yang lebih tinggi. Manakala scaffolding atau perancang ini pula bermaksud sokongan sementara yang diberikan oleh individu yang lebih berpengetahuan bagi membantu individu belajar konsep baharu. Sokongan ini boleh diberi dalam bentuk tunjuk ajar, arahan atau dorongan sehingga pelajar dapat melakukannya sendiri. Apabila pelajar semakin mahir, sokongan ini dikurangkan secara beransur-ansur. Yang ketiga adalah bahasa sebagai alat pemikiran, iaitu Vygotsky dia percaya bahawa bahasa adalah alat utama dalam perkembangan kognitif. Interaksi sosial melalui komunikasi lisan membantu individu memahami konsep baru. Pertuturan egocentrik ataupun orang panggil private speech ni, iaitu bercakap sendiri juga boleh membantu individu berfikir dan menyelesaikan masalah. Teori yang ketiga ialah teori behaviorisme, iaitu dikenali sebagai pelaziman. Teori pelaziman ini dapat dibahagikan pada dua jenis utama, iaitu pelaziman klasik dan pelaziman operan. Pelaziman klasik ini diperkenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov 1849 hingga 1936, manakala pelaziman operan ini Thorndike 1874 hingga 1949 dan Skinner 1904 dan 1990-an. Pertama, teori pelaziman klasik oleh Ivan Petrovich Pavlov, iaitu seorang sarjana dari Rusia. Teori ini memfokuskan pada sifat, kelakuan atau tabiat semula jadi. Turut menekankan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. Pendekatan kelakuan tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. Pembelajaran pula memerlukan penyusunan rangsangan, stimulus dalam persekitaran supaya pelajar boleh memberikan tindak balas dan diberi pengukuhan atau penyuguhan. Pavlov melakukan eksperimen dengan anjing. Iaitu sebelum pelaziman, beliau menyediakan makanan dan makanan lepas tu alio. Lepas tu bunyi bel. Tidak ada respon lah oleh anjing tu sebelum buat pelaziman. Semasa pelaziman, bel dengan makanan hasilnya elio. Anjing belajar mengasosiasikan bel dengan makanan. Selepas pelaziman, bel dengan elio tu, anjing akan mula mengeluarkan elio hanya mendengar bel walaupun tiada makanan di depannya. Kedua, teori pelaziman operan yang diperkenalkan oleh Thorndike dan Skinner. Thorndike berpandangan bahawa manusia belajar menggunakan teknik cuba jaya, ganjaran dan denda, hubungan antara rangsangan dan gerak balas, motivasi, ganjaran dan denda. Beliau juga
mengenalkan teori perikatan sebagai teori RG iaitu rangsangan negara balas. Terdiri daripada hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan. Manakala Skinner pula menyatakan tingkah laku seseorang atau organisme ditentukan oleh akibat daripada tindakan mereka terhadap persekitaran. Okey, contoh seperti manusia dan haiwan ini cenderung mengulangi tingkah laku yang mendapat ganjaran dan menghindari tingkah laku yang membawa akibat negatif. Prinsip-prinsip Skinner ini terhasil iaitu pengukuhan positif, pengukuhan negatif dan denda. Sekian, terima kasih.